Korang perasan tak, sejak akhir-akhir ini banyak sangat operasi yang kerajaan lakukan untuk penangkapan parti. Ada ke pembantu-pembantu rumah majikan yang kena tangkap dekat dalam operasi ni? So far, pembantu rumah yang kita bekalkan tak terkesan pun dengan operasi-operasi ni. Sebabnya, kami menguruskan mengikut panduan dan ketetapan yang diberikan oleh kerajaan. Sebenarnya bahaya tau ambil pembantu rumah dari agensi yang tidak sah ni. Sebabnya harga pembantu rumah tu sendiri macam tidak ada satu ketetapan harga. Okey. Yang kedua, pembantu rumah ini definitely akan masuk menggunakan tourist visa, di mana ini telah nyata melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Okay. Yang ketiga, pembantu rumah ini tidak dilatih tau sebelum masuk ke Malaysia. Berbeza dengan pembantu rumah yang diambil dari agensi, di mana pembantu rumah ini akan dilatih mengikut keperluan majikan. Semua proses ni kami akan buat daripada A sehingga Z. Majikan cuma tunggu saja di rumah, dan apabila pembantu sudah sampai, majikan hanya menjemput pembantu rumah di office. So, korang yang memerlukan pembantu rumah, jangan lupa terus DM kami.